So for one match, apa job scope yang ada? Untuk satu match kita ada banyak kerja lah. Dia terbagi kepada, aku boleh katakan 4 kerja. Satu untuk broadcasting, yang team production yang akan buat live. Kalau dalam konteks macam Liga Super sebelum ni, Sorina pegang rights lah. Yang kedua adalah team, kedua-dua team punya job scope. Yang ketiga penganjur ni termasuk dalam venue padang, tempat yang sediakan macam bench punya tempat ke apa semua. Paling terakhir ni adalah GC lah. GC ni General Commissioner. So nak GC. Go for broadcasting, untuk aku punya part media, there's too many punya job. Sangat-sangat banyak kerja. Okay, tak termasuk dia yang, korang pernah nampak tak lori OB ni yang bawa kamera apa semua tu. Yes. Okay, kat luar. Yang untuk broadcast tu kan. Betul. Sekali punya production 30,000. Oh yo. Let's say kalau GCA nak panggil, bayar 30,000 lah, kita buat live. Untuk bawa lori tu sekali semua. Yes. JB kontak Serius lah. 30 siapa nak sponsor 30k untuk kita buat live. Itu part of production lah. Dalam production, contoh kalau game biasa Liga Super, usually dia orang akan bawa dalam 6 ke 8 kamera untuk keliling padang tu kan? Untuk keliling padang. Dan 6 ke 8 kamera ni mainkan peranan jugalah, sebab itu adalah daripada untuk tengok angle VAR juga. 6 kamera tu, that's why aku bila orang komen angle VAR tak cukup lah, angle VAR lari lah apalah, betul, benda tu betul, tapi at the same time kita tengok kepada budget game. I see. So kalau game tu perlukan 6 kamera sajalah. Tapi itu based on home punya site ke yang provide kan? Dia mestilah tertakluk kepada pindaan daripada MFL dan MFM. Tapi dia based on game. Kalau game tu perlukan 6 kamera, contoh director kata 6 kamera je, 6 kamera lah. So that's why ada pertikaian. Kalau VAR punya tengok kat monitor, angle lain tak dapat nak match, tak dapat nak tengok secara jelas, aku faham je, sebab itu je kamera yang di-provide kan. Sebab itu je kamera yang di-provide kan. Contoh kalau macam final Piala Malaysia baru ni, yes, itu je 12 kamera. 12. Itu je 12 kamera. Kalau tu dia tambah referee sekali tak? Yang sebelum ni tambah kat belakang kan. Aku pelik juga kenapa kali ni FAM tak, sebab referee bawah jangan kasi FAM kan, tak letak pengadil penalti.